percaya tau. Betul ke dukun ni kan? Anak aku ni tiba pula panggil dukun semua kan. So mak dia macam tak percaya. Tapi tiba-tiba dukun ni dia tanya mak dia, ada tak orang yang sama macam budak ni? Maksudnya yang kena yang sama lah. Lepas tu baru mak dia macam terkejut. Macam mana dukun dia boleh tahu? Macam tu. So dia bagi tahulah. Rupanya lelaki yang doktor tu yang panggil dukun tu, dia pun kena, bapak dia pun kena. Okay, bapak dia ni macam dah uzur sangat lah. So duduk atas kursi roda semua kan. Okay, so lelaki ni dia macam dengar jeritan tau. Dia selalu macam dengar jeritan. Bila dia tutup mata ke apa kan, kadang dia dengar jeritan tu sangat kuat. So dia bagi tahu dukun ni kenapa sebenarnya, apa yang berlaku. So dukun dia bagi tahulah, dia kata ini melibatkan susu galuh lah. Ada sesuatu ni terjadi dekat nenek moyang dia. Mungkin ada benda yang berlaku yang menyebabkan nenek moyang dia tu marah. Macam tu. So dukun ni kata dia kena balik Korea. Lepas tu dia kena keluarkan semula moyang dia punya keranda. Macam tu. Tapi dia tak boleh buat seorang. Dia kena ajak ada seorang lagi. Kat situ lah seorang lagi pakcik ni. Macam dia macam tua sikit. Pakcik ni dia pakar feng shui. Dia memang tengok kawasan je dia tahu. Okay, tanah ni bagus. Tanah ni bagus untuk tanam ni. Okay, tanah ni bagus untuk buat perniagaan. Macam tu. Dia memang bagus lah pakcik tu. Pakcik ni pun dia ada pembantu dia. Pembantu dia memang, aku ingat muka pembantu dia tu macam mula aku ingatkan penjahat. Rupanya tak ya. Pembantu dia memang function sampai habis cerita. Memang bagus. Dan cerita tu dia macam adalah kelakar sikit, tapi dia tak ada banyak sangat. Dia macam cukup rasa untuk cerita tu. Cerita tu dia horror tau. Okay, cerita horror So dia pun balik dan bila sampai dekat Korea, bila nak pergi dekat tanah perkuburan atuk pada lelaki yang doktor tu kan. Okay, masa tu lah baru dia tahu tanah perkuburan tu yang ada masalah. So start daripada situlah berlakulah bermacam-macam kejadian. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi, korang memang wajib kena tengok cerita tu. Cerita dia memang best. Daripada awal sampai habis. Penuh dengan debaran kau. Kau kena tengok. Sebabnya kalau tak tengok nanti kau tak faham. Siapa lelaki ni? Macam ni lelaki ni boleh datang? Macam mana ni? Macam tu. So kalau korang nak tengok, korang kena tengok dekat Extroma. Okay?